dahulu untuk yang pertama iaitu indexed log. Soalan kertas 2, soalan nombor 1. Yang pertama adalah pembuktian rumus yang ini. Tunjukkan rumus ni macam mana dapat. Jadi, kita tulis balik yang ini. M sama dengan A kuasa X dan N sama dengan A kuasa Y. Tukarkan kepada log. Ingat balik, siapa asas? A. Tembak orang yang jauh. Siapa asas? A. Tembak orang yang jauh. Jadi bila jadi log, dia akan jadi log asas A. M sama dengan X log asas A N sama dengan Y. Kemudian kita buat M darab N. Jadi bila M darab dengan N, maksudnya sebelah kanan pun kita darab lah. A kuasa X darab A kuasa Y. Dan okey, apa yang berlaku? A kuasa X darab A kuasa Y akan jadi A kuasa X tambah Y. Sebab hukum indeks, kalau asas sama, darab kuasa akan jadi tambah. Ini jadi M N. Lepas tu, ikut hukum log, kita akan buat apa? Log kiri, log kanan. Jadi, log A M N, maksudnya kita letak log A sebelah kiri dan log A sebelah kanan. Log A and then A X tambah Y. Ini adalah log A kiri, log A kanan. Dan kemudian, kita ingat hukum log, bila kuasa ada log, turun depan. Dia akan jadi X tambah Y bracket log A. Dan log AA adalah 1. Maka, hilanglah log AA, tinggallah X tambah Y. Jadi, X tambah Y, ini X. Apa X? Log AM. Tambah, apakah Y? Ini Y. Apakah Y? Log AN. Jadi, tulis balik. Log AM darab N. Jadi, terbuktilah dekat situ. Jadi, markah dia bagaimana? Markah pertama adalah dekat sini. P1. Kemudian, dekat sini K1. Dia elok kalau kita tulis kat sini ya. Terus tulis log AMN, log AMN. Terus sebab kita nak tunjukkan sebelah kiri dengan sebelah kanan tu. Dan sini N1. Okey, so itu markah untuk soalan A. Kita tengok soalan B. Log 16Y sama dengan log 23. Okey, itu saja. Pendek je soalannya, cari nilai Y. Okey. Bila kita jawab persamaan log, kita kena samakan asas. Ingat benda tu, samakan asas. Jadi, asas tak sama. Sini 16, sini 2. 2 dengan 16 ada kaitan dengan asas 2. Jadi, 16 ni tukarkan jadi asas 2. Selalunya kita tukar kepada asas yang kecil. Jadi, macam nak tukar asas? Log 2 atas, log 2 bawah. Y dekat atas, letak atas. 16 dekat bawah, letak bawah. Log 2, 3. Dekat sini, tukar asas dah dapat K1. Okey. Ingat, senang je. Guna hukum dapat markah, tukar asas dapat markah. Okey. Log 2Y. Log 2 16 ni, ambil je lah kalkulator, kita akan dapat 4. Sama dengan log 2, 3. Okey, yang ini, 4 ni kita pindah, bahagi jadi darab. Jadi, log 2Y sama dengan 4
log 2 kuasa 3. Okey, dan kemudian gunakan hukum. Kalau tadi ada tadi tak? Oh, tak ada. 4 ni boleh naik atas. Guna hukum log yang ketiga. Kuasa boleh turun ke depan ataupun boleh naik ke atas balik jadi kuasa. Jadi dia akan jadi apa? Log 2, 3 kuasa 4. Sebelah kiri kita tulis balik. Kenapa kita naikkan ke atas pula? Selalu kita turun bawah. Sebab kita nak hapuskan log 2 ataupun kita nak bandingkan kiri dengan kanan. Jadi bila sebelah kiri ada log 2, sebelah kanan ada log 2, seketul sebelah kiri, seketul sebelah kanan log 2, maka kita boleh hapus. Kalau kat sekolah kita kata hapus lah, tapi kalau sebenarnya kita bukan hapus, kita kata dengan perbandingan. So y sama dengan 3 kuasa 4. Maksudnya log tu tak payah tulis. Jadi y sama dengan 3 kuasa 4, y sama dengan 81. Jangan tinggalkan 3 kuasa 4. Okey, so markah yang seterusnya. Markahnya 3 Kalau markah 3 maksudnya dekat sini dapat lagi K1, sini dapat N1. Jadi sebenarnya soalan ni senang je. Cuma nak faham macam mana nak tukar asas, gunakan hukum. Okey, soalan nombor 2. 2A. 2A. Okey, diberi log 3 K tolak log 27 L sama dengan 2. Ungkapkan K dalam sebutan L. Maksudnya nanti kita nak jawapan K sama dengan bla bla bla. Dan dalam K sama dengan bla 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 tak ada lagi, dah tak adalah log. Okey. Tadi kita kata apa kalau ada persamaan log? Asas mesti sama. Asas mesti sama. Jadi sekarang asas 3, asas 27. Asas tak sama. Jadi tukar asas. Log 3K tulis balik, tolak. Macam mana nak tukar asas? Nak tukar pada asas berapa? Asas 3 lah, asas yang kecil. Jadi log 3 atas, log 3 bawah, L atas letak atas, 27 bawah letak bawah, sama dengan 2. Dekat sini kita dah dapat K1 sebab kita dah tahu nak tukar asas. Kemudian, yang bawah tu, log 3K tolak log 3L bahagi 3 kan? Boleh guna kalkulator. 2. Kemudian, per 3 ni, sebenarnya kita boleh tulis macam ni. 1/3. Sama. Jadi, 1/3 ni, okey, saya tulis situ. Kita boleh buat apa? Naik atas. Ingat balik, kuasa selalu turun bawah. Tapi sekarang, dekat bawah naik ke atas. Jadi, guna hukum log. Log 3K tolak log 3L kuasa 1/3 sama dengan 2. Kenapa kita kena naikkan dia ke atas? Sebab sekarang ni, sini asas 3, sini asas 3. Dan tengah-tengah tolak. Kita ada hukum log, iaitu hukum log kata apa? Log. Tadi kan kita belajar, tadi kan yang soalan ni. Ni. Mana? Ni. Ini tambah Ini tambah lah dong. Okey. Bukan yang... kan kita belajar kat sini. Ni selingan Selingan. Log A M per N adalah log A M tolak log A N. Kan? So sekarang, yang ini, yang sebelah kanan ni kan sama dengan yang soalan ni. Jadi kita nak tukar jadi bahagi. Supaya apa? Supaya kita boleh simplifykan dia. Jadi log apa? Log 3. So K datang dulu dekat atas, tolak jadi bahagi L kuasa 1/3 sama dengan 2. Okey, sampai sini buat apa? Kan tadi kita dah belajar banyak kali tadi. Kita kata apa? Siapa asas? 3 akan tembak dengan orang jauh. Jadi kalau kita faham konsep ni, maka kita akan boleh faham untuk selesaikan banyak soalan.
K per L kuasa 1 per 3 sama dengan 3 kuasa 2. Dia masih akan, asasnya akan tolak naik atas 2 ni. Jadi 3 ni akan besar. Okey. 3 kuasa 2 apa? 9. Jadi kita nak K dalam sebutan L. Jadi maksudnya K 9 L kuasa 1 per 3. Okey. Boleh macam ni pun dah dapat markah penuh. Okey, jadi markah tadi soalan ini markahnya 3. Markah kedua adalah dekat sini. K1 iaitu hukum log, tolak jadi bahagi. N di sini N1. Okey, settle. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Soalan B kita buat garis dulu. Okey, dia bagi log P3 adalah R, log P7 adalah S. Ungkapkan log ni. Okey, jadi saya tulis balik. Log P 49 per 27 P. Okey, maksudnya jawapan akhir nak dalam sebutan R dan S, tak adalah log. Sekarang, kita gunakan balik rumus ni. Gunakan rumus ni, bahagi, pecahkan jadi tolak. Jadi kat sini, sama dengan log P 49 tolak log P 27 P. Kemudian, cuba kita tengok kat sini. P 49 adalah 7 kuasa 2. Kenapa saya buat 7 kuasa 2? Sebabnya, ni nampak ni, log P7 dekat soalan ni. Tapi tak boleh ganti ya. Kena ganti apabila kita dah turunkan dia ke depan ni. Okey. Tu nanti dulu. Tolak. Log. Okey. Sekarang ini 27 darab P. Kita kena pecahkan lagi. Darab jadi tambah. Yang ini tadi. Rumus mana tadi? Ni rumus ni tadi. Rumus ini. Darab akan jadi tambah. Pecahkanlah. Jadi, kenapa saya buat bracket? Sebab sini tolak. Kalau tambah tak payah buat bracket. Tapi kalau tolak, sebab nanti darab masuk tolak tu. Jadi, log 27 darab jadi tambah log P. Macam tu. Okey, 2 ni turun depan. 2 log P7. Yang ni saya tak nak warnakan. Biarkan dulu. Tolak. Negatif ni darab masuk sini dan sini. Jadi, tolak log P 27. 27 ni akan jadi 3 kuasa 3. Kenapa 3 kuasa 3? Disebabkan dekat soalan ni log P3. Okey. Tolak log PP. Log PP adalah 1. Okey, apa buat dekat ni? Kuasa ni turun depan ikut hukum log. Jadi dekat sini 2. Okey. Apa jadi dekat log 7P? Ni tengok ni. Ni. Ni kan tadi kita dah highlight. Log P7 adalah S. Ni log P7 adalah apa? S. Ganti. Tolak. 3 turun depan. Log P3. Okey, log P3 sama dengan apa? Ni. Log P3 sama dengan ni kan? Log P3. Log P3 adalah R. Jadi, tukar dia jadi R. Tolak 1. Dah dapat jawapan. Okey. Markah. Kat sini markahnya 4. Okey, saya takutlah kat sini. Markahnya 4, jalan kerjanya pendek. Jadi yang ini tadi kita patah balik. Saya tulis log P3 tolak 1. Jadi dekat sini baru saya ganti tadi.
Ni kan? Ni tadi saya ganti ni. Jadi sama dengan 2S tolak 3R tolak 1. Okey, markah. K1 nampak mana-mana hukum. Bahagi jadi tolak ni dapat K1 dah. Okey. Lepas tu yang kuasa turun depan ni. Yang kuasa turun depan dia dapat K1. Jawapan akhir N1. Okey, 5A. Soalan 5A ni sebenarnya dia ada satu step dia akan jadi sedikit susah. Okey. Ini dia bagi. Ini soalan dia. So, log sert 3 8 kena ungkapkan dalam sebutan K menggunakan maklumat yang dibagi kat sini. Okey. Langkah pertama adalah saya tukarkan kepada asas 12 sebab hint dia dekat sini yang dia bagi log 12 3. Jadi tukar asas 12. Macam mana tukar asas? Log 12 atas, log 12 bawah, 8 dekat atas letak atas, sert 3 kat bawah letak bawah. Okey. Dekat sini kita tengok soalan balik. Log 12 3 adalah K. Jadi kita jangan pergi tekan kalkulator pula log 12 sert 3 ni. Jadi kita buat apa? Log 12 8 ni kita jadikan 2 kuasa 3, biarkan dahulu, per log 12 3 kuasa setengah. Kan? Punca kuasa 3 kuasa setengah. Sebab apa? Kita nak samakan log 12 3. Sekarang nampak dah ada sama kan? Log 12 3. Jadi kuasa ni macam mana? Turun ke depan. Tak boleh ganti dulu ke? Jangan gantikan log 12 3 dengan K. Turunkan kuasa dahulu. Apa-apa hal kena turunkan kuasa. So, yang atas log 12 2 kuasa 3. Yang atas ni pun sama. Kuasa ni turun ke depan. Okey, turun ke depan. Dia akan jadi 3 log 12 2. Bahagi 1/2 log 12 3. Dan kita tengok dekat soalan. Log 12 3 adalah K. Log 12 3 adalah apa? Adalah K. Jadi, per K. Okey, yang ini saya guna warna lain. Yang ini ambil kalkulator, 3 bahagi 1/2 akan jadi berapa Akan jadi 6 kan? 3 bahagi 1/2 sama dengan 3 darab 2. Jadi 6. Okey. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? 3 darab 2 6. Saya tak nak tulis 6 dekat sini, tapi saya nak tulis 3 darab 2. Yang ini yang saya kata tadi dia agak susah sikit. 3 darab 2 log 12 2. Kenapa dekat sini kita kena buat log 3 darab 2? Sebab kita nak naikkan 2 ni ke atas. 2 ni naik atas. 3 log 12 2 kuasa 2 bahagi K. K besar ke K kecil? K kecil. Okey. Jadi 3 log 12 4 bahagi K. Okey. Apa yang kita nak buat sebenarnya kat sini? Kita nak munculkan 12 ni
Apa bahagi apa ke, apa darab apa dapat 4 menggunakan nombor 12. Jadi kita dapat bahawa log K 12 bahagi 3 akan dapat 4. Kenapa? Sebab minta maaf, bukan log asas K, log asas 12. Log asas 12, 4 adalah 12 bagi 3. Kenapa? Sebab nanti kita akan jumpalah log 12 3. Dan kita dapatlah log 12 12 akan jadi 1. Itu dia punya cerita dia. Jadi 3 bracket kan, log 12 12 bahagi jadi tolak log 12 3 bahagi K. Jadi apa berlaku kat sini? 3 darab log 12 12 akan jadi apa? 1 tolak log 12 3 apa dia? Ni dekat soalan ni. Log 12 3 adalah K. Jadi tukar jadi K per K. Inilah jawapan dia. Sebenarnya yang susahnya adalah dekat sini. Nak memikirkan untuk munculkan 12/3 ni. Okey, markah dia macam mana? Markahnya 4. Sebenarnya markah 4 ni, pertama tukar asas, ya. Tukar asas akan dapat K1. Ingat je, senang je markah untuk log. Tukar asas dapat markah, guna hukum. Mana hukum? Ni. Hukum K1. Mana lagi? Lepas tu dekat sini K1 dan jawapan akhir N1. Pastikan hukum tu berbeza lah, ya. Tukar asas, guna hukum. Okey. Dan saya rasa soalan yang 5A ni agak susah jugalah. Okey, seterusnya. Sekumpulan saintis Bandar Hokkien menjumpai satu organisma ganjil membiak mengikut persamaan. Okey, saya tulis balik. Ln X per I kuasa 2 sama dengan T tolak 3 ln X. Dengan keadaan X ialah bilangan sel. X adalah bilangan sel. Okey, jadi kita highlight kat sini. X ialah bilangan sel. T adalah masa pembiakan. Selepas 10 jam. 10 jam tu adalah masa. Jadi, terus kita kata T adalah 10. Ungkapkan dalam sebutan I. Jadi, jangan tukarkan I dengan nombor lah. Jadi, sekarang buat apa? Tukarkan T dengan 10. 10 tolak. Apa boleh buat kat sini? 3 ni. 3 ni boleh naik atas. Ln X kuasa 3. Lepas tu, ln X per I kuasa 2. Kenapa pula? Okey. Dekat sini, sebenarnya, dapat satu markah tak? Markahnya 4. Okey. Kejap ya. Kita nak buat macam mana yang paling senang? Okey. Mungkinlah. Okey, boleh juga kita tengok dulu. Kalau salah lain kita betulkan balik. Okey, sekarang tolak ln X kuasa 3 pindah ke sebelah kiri. Ln X per I kuasa 2 tambah ln X kuasa 3 sama dengan 10. Okey. Sini ln, sini ln. Tambah. Maksudnya, kalau log asas sama, ln tambah jadi darab. Ln, sekali sahaja, X, ini kuasa 1, darab X kuasa 3 per I kuasa 2. Sama dengan 10. Jadi sebenarnya kita boleh tulis ln X kuasa 4 per I kuasa 2 sama dengan 10. Jadi apa berlaku? Sebenarnya ln ni apa?
ln adalah log asas E. Jadi, ingat balik tadi. Siapa asas? E. Tembak kepada 10. Maka, akan jadilah kat situ X kuasa 4 per E kuasa 2 sama dengan E kuasa 10. Jadi, darab silang. So, akan jadi E kuasa 10 darab E kuasa 2. X kuasa 4. Kita nak cari apa nilai X. Okey, asas sama. E. Asas E darab kuasa jadi tambah. E kuasa 12. X kuasa 4. So, X sama dengan E 12 per 4. Sama dengan X sama dengan E kuasa 3. Kenapa yang macam tu ya? Dia macam ni. Konsep ni kita cuba faham macam ni. Kalau kita X kuasa 1 per 2 sama dengan Y, so X sama dengan Y kuasa 2 per 1. Kalau kuasa tu kita pindah akan jadi terbalik. Jadi sama macam ni. Kuasa 4 pindah sebelah jadi per 4. Ya, contohnya macam lain. Sini kita kata soalan lain. X kuasa 3 per 2 sama dengan 5 kuasa 3. So, X sama dengan 5 kuasa 3. Pindah sebelah akan jadi 2 per 3. So, potong-potong. Jadi, X kuasa sama dengan 5 kuasa 2. Okey. Okey, untuk soalan 6A, permudahkan. Yang ini saya bagi markah je. Sebenarnya kamu tekan je lah kalkulator. Dapatlah jawapannya 6 set 3. Tapi kalau jalan kerjanya 108 adalah 36 darab 3. Iaitu kita kena 108 ni kamu bahagi 108 ni kamu bahagi dengan nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Jadi nanti kamu dapat berapa. Jadi nombor kuasa 2 sempurna tu darab dengan nombor jawapan tu lah 3 tu lah. Jadi set 36 ni nanti jadi set 6. Set 36 set 3 jadi punca 36 ni adalah 6. Jadi set 3 adalah set 3 jugalah. Okey, yang ni terus dapat N1. Oh, tadi lupa nak bagi markah lah tadi. Okey, yang ini lupa nak bagi markah. Dekat sini dia ada macam-macam kaedah sebenarnya soalan B ni. Okey, dekat sini ada hukum K1. Lepas tu tukar log jadi indeks. Sini K1 dan jawapan akhir N1. Cukup lah 4. Oh, ada 4 markah Ada 4 markah, maksudnya I think sini ada K1 lah. Gantikan sini sebab kita faham, pelajar tu faham gantikan dengan 10. Okey, sambung balik yang ini. Okey, untuk soalan yang B ni, sebuah segitiga sudut tegak. Ini sebenarnya segitiga sudut tegak. Ini sudut tegak, ini sudut tegak. Okey, jadi langkah pertama adalah kita melabelkan sisi. AB ni, AB adalah 5 set 5Y. BC 4 set 5X. Ni dalam rumah set PBSR adalah segi 4 tepat ni yang terterap dalam segitiga ABC, di mana BS. Okey, BS ni adalah 2 set X dan PB adalah 3 set Y. Luas kawasan belorik. Ni kawasan belorik yang ini. Cari nilai K.
Sebenarnya untuk soalan ini, kita gunakan rumus luas kawasan, gunakan idea luas. Yang senang dia macam mana? Yang senangnya adalah kita ambil idea luas segitiga yang besar, iaitu luas segitiga A, B, C, tolak dengan segi 4. Itu yang paling senang. P, R, BS. Itulah dia punya idea untuk dapat kawasan belorik tu. Okey, jadi luas segitiga yang besar sama dengan setengah darab tapak, iaitu tapaknya 4/5x. 4/5x darab tinggi 5/5y. Okey, itu adalah luas segitiga yang besar ni. Tolak dengan segi 4 punya luas ni, iaitu panjang darab lebar 3/y darab 2/x. Okey, dekat sini dapat K1 sebab idea. Okey, idea markah macam mana? Dapat yang ini atau yang ini K1, dapat dua-dua K1. Dapat dua-dua dan tolak K1 yang kedua. Maksudnya salah satulah, ya, kita nampak mana-mana. Okey, nampak yang ini K1 atau yang ini K1, and then dua-dua ni kita tolak K1 yang kedua. Okey, yang seterusnya adalah kita ringkaskan dia. 4 ni boleh potong dengan 2. Jadi 2 darab 5, 10 set 10 XY. Tolak. 2 dengan 3 jadi 6 set XY. Betul tak? Kejap ya. Yang ini 2 potong dengan 4, 4 potong dengan 2 tinggal 2. 2 darab 5 10. Okey, sorry, bukan 10 ya. Yang ni 5 darab 5 25. 25 sama dengan, jadi 10 punca 25 punca XY tolak 6 punca XY. Jadi yang ini akan jadi 5. Ya, punca 25 akan jadi 5. 5 darab 10 50 set XY tolak 6 set XY. Dia akan jadi disebabkan dia punya sebutannya sama, set XY set XY. So boleh tolakkan 50 tolak 6, jadilah 44 set XY. Jadi cari nilai K. So jangan terhenti kat situ. So kita bandingkan. Jadi bila kita bandingkan, K adalah 44. Oleh sebab itu K adalah 44. Jadi sini N1 lah. Markahnya berapa? Markahnya 3. So N1. Okey, so seterusnya satu eksperimen dijalankan untuk menguji sifat bahan, dipanaskan. Okey, kita ambil persamaan tu. 2T tambah 1 sama dengan T tambah 2 kuasa T. Okey, dekat sini ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Apakah T besar? T besar adalah suhu. Kemudian T kecil ada apa? Masa dalam saat. Cari masa. Cari apa? Cari T. Untuk bahan itu mencapai suhu 120 darjah Celsius. Jadi 120 darjah Celsius ni adalah suhu. Jadi kita cari T besar. Gantikan T besar dengan 120 tambah 2 kuasa T, 2 kuasa 2T tambah 1. Dekat sini dapat tak markah. Dekat skema tak ada markah.
Okey, dekat skema tak ada markah. Jadi kita nak kena buat apa? Siapa yang ada kuasa T tu kita kumpul sebelah kiri. 2 kuasa 2 T tambah 1. Tolak lah sebab pindah sebelah. Dia tolak 2 kuasa T sama dengan 120. Dekat sini kita kena pecahkan yang 2 kuasa 2 T tambah 1 ni. Jadi 2 kuasa 2 T darab 2 kuasa 1 tolak 2 kuasa T sama dengan 120. Lebih baik kita bracketkan dia macam ni. Okay. So, let 2 kuasa T sama dengan U. Okay. So, kita tengok kat sini. 2 kuasa T. 2 kuasa T. Jadi, 2 kuasa T akan menjadi U kuasa 2. Darab 2 lah. 2 ni kekal lah. 2 kuasa 1, 2. Tolak U. Sebab apa? 2 kuasa T adalah U. Sama dengan 120. Jadi, dia akan jadi apa? 2U kuasa 2 tolak U tolak 120 sama dengan 0. Dia jadi persamaan kuadratik. Jadi dekat sini kita just guna rumus kuadratik je lah. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 1, C sama dengan negatif 120. Jadi masuk dekat rumus kuadratik, negatif B tambah tolak punca kuasa 2, negatif 1 kuasa 2 tolak 4, A2C negatif 120. Bahagi dengan 2A. Jadi, ambil saja kalkulator terus. So, kita akan dapat, jangan X ya. U sama dengan 8. Dan satu lagi U sama dengan negatif 15/2. Okey. Sampai dekat sini, kita ganti. Ganti balik ke dalam sini. Ganti Sebab kita tak nak U, kita nak T. Jadi, 2 kuasa T sama dengan U iaitu 8. Okey. Jadi, 2 kuasa T sama dengan 2 kuasa 3. Jadi, T sama dengan 3. Ini jawapan kita. Kenapa ini kita ignore? Sebab, cuba kita test. 2 kuasa T sama dengan negatif 15/2. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Kita pindah ke sana. Kita tak boleh jadikan 2 kuasa berapa ya, sebab tidak ada, tak wujud. Jadi kita kena guna log. Jadi T sama dengan log asas 2 negatif 15/2. Ini log tak boleh bertemu dengan nombor negatif. Tak boleh. Jadi tak wujud lah. Jadi sebab tu kita ignore. Jadi yang ni tak diambil kira. Okey, sikit ulang kaji. Untuk tajuk log, saya guna merah Apa yang tak boleh? Saya guna istilah tak boleh lah. Log berasas negatif. Ni, tak boleh. Log asas positif, sini bertemu dengan nombor negatif pun tak boleh. Dia bukanlah istilahnya tak boleh, dia ada istilah dia tersendiri, tapi saya guna istilah tak boleh. Asas tak boleh negatif, log tak boleh bertemu nombor negatif. Okey, 7A ni pelik lah pula. Tiba-tiba keluar soalan buktikan rumus sin Itu kita KIV lah dulu. Kita pergi pada 7B. Selesaikan. Okey, kita tengok soalan B. Saya tulis balik soalan.
Okey, apa perlu kita buat? Pindahkan mana-mana rumah cert ni ke sebelah kanan. Jadi, katalah saya ambil 2x tolak 1 ni pindah sebelah kanan. Jadi, cert 2x tolak 3 sama dengan 4 kekal kat situ. Tambah jadi tolak cert 2x tolak 1. Yang berubah adalah tambah jadi tolak. Dalam rumah cert, tanda tak bertukar. Jadi, sekarang kita buat apa? Kuasa 2 kiri kanan. Jadi bila kuasa 2 kiri kanan, apa fungsi dia? Sebab kita nak hilangkan punca kuasa 2 tu. Jadi yang sebelah kiri akan hilanglah punca kuasanya. Tinggallah 2x tolak 3. Yang sebelah kanan kita kena kembangkan. Jadi 4 kuasa 2, 16. Depan kuasa, belakang kuasa. Jadi negatif kuasa 2, positif. Punca kuasanya akan hilang. Jadi terbukalah rumah tu. Tulis balik yang dalam rumah. Yang tengah-tengah darab. Kuasa ni 2, darab dengan 4, darab dengan negatif cert 2x tolak 1. Akan jadi apa? Akan jadi tolak lah. 2 darab 4, 8. Tulis balik cert tu. 2x tolak 1. Okey, sekarang kena buat apa? Sekarang saya pindahkan. Okey, saya pindahkan ni ke sebelah kiri. Saya pindahkan ni ke sebelah kanan. Okey. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Okey. Tolak akan jadi positif lah. 8 cert 2x tolak 1 sama dengan 16 tolak 1, 15 tambah 2x itu kekal. Yang 2x tolak 3 akan tukar tanda. Tolak 2x tambah 3. Jadi 8 cert 2x tolak 1 sama dengan 15 tambah 3, 18. 2x dengan tolak 2x habis. Jadi 8 ni pindah jadi bahagi. Cert 2x tolak 1 sama dengan 18 bahagi 8. Kemudian ambil kalkulator, 18 bahagi 8 akan dapat 2.25. Sebenarnya kita ambil je dalam perpuluhan 2.25. And then 2x tolak 1 punca kuasa jadi kuasa 2. Kuasa 2. Tulis je semua jangan tinggal 5.0625. 2x tolak 1 jadi 2x sama dengan 5.0625 tambah 1. Jadi 6.0625 x pindah per 2 jadi x sama dengan 3.03125 atau 31/32 atau 97/32. Okey. Jadi ikut mana yang sesuai lah. Dalam skema dia bagi dalam pecahan. Okey, jadi markah dekat sini. Kuasa 2 tak ada markah lagi ya. Dikembangkan dapat K1. And then sampai sini dapat K1 dan jawapan akhir N1. Seterusnya kita tunjukkan ungkapan ini boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey. Yang ini kita kena pecahkan dia. Hukum indeks kalau kuasa tambah akan jadi darab. 2 kuasa 4 darab 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa X darab 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa X darab 2 kuasa 2. Kalau kita tak berapa jelas dengan kaedah penulisan macam ni, kita buat bracket macam tu. Okay, jangan buat titik lah. Saya rasa kalau buat bracket lagi jelas. Macam tu. Okay, dia punya batasnya adalah tambah dengan tolak. Jadi, apa yang kita kena buat sekarang, kita kena faktorkan 2 kuasa X sebab dia benda yang sama boleh faktor. Jadi, 2 kuasa X
2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa 2. Jadi yang ini ambil kalkulator. Jadi 2 kuasa X darab 44. Jadi dia kata justifikasikan jawapan anda. Kita kena nyatakan bahawa kejap skema tak sama. Kenapa skema tak sama? Saya tekan salah ke? 2 kuasa 5, 2 kuasa 3. Oh, minta maaf. Adakah saya salah? Ya, saya salah. Bukan 44 tapi 36. Saya tertekan tambah tadi dekat tolak 2 kuasa 2. Jadi sekarang ni sebenarnya tak payah justifikasi pun. Sebenarnya kita dah dapat markah penuh dah kat sini. Sebenarnya markahnya adalah pertama, pecahkan, ini adalah hukum, kemudian faktor 1 markah, dan ini N1. Tapi kalau nak selamat, kita tulis jawapan ayat 36 boleh dibahagi tepat dengan 4. Kerana bahagi tepat ni maksudnya tak ada baki lah. 36 bagi 4 berapa? 36 bagi 4 Allah 9 kan? Okey, itu sahaja. Yang ini sebagai backup lah. Okey, soalan yang seterusnya. Ini adalah 8A1 ni adalah idea sahaja. Okey, untuk soalan 8A1, apakah syarat untuk asas B? Tadi kita dah cerita sikit kan. B kena lebih besar daripada kosong. Boleh tak tulis B adalah positif? B tak boleh negatif. Yang itu wallahualam lah. Selalunya kita kena tulis dalam bentuk simbol macam ni. B lebih besar daripada sifar. Ini menggambarkan B sentiasa positif. Dan B tak boleh 1. Maksudnya satu lagi tambah. Kan tadi kita kata apa tadi? Ni yang tak boleh ni kan. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Nombor 3 yang tak boleh. Log 1, 2. 1 sini tak boleh. Asas tak boleh nombor 1. Okey, patah balik. Okey, inilah N1. Ada 2 benda ni. Kena ada 2 benda baru dapat N1. Tukarkan kepada bentuk indeks. Ya Allah, senangnya soalan ni. Apa kita buat tadi? Siapa asas? B. B akan tembak yang jauh dengannya. Jadi, B kuasa M sama dengan N. So, sini dapat N1. Okey, soalan 8B. Nisbahkan penyebut dan permudahkan. Sebenarnya yang B ni adalah konjugat lah. 3 per set 3 tolak 3. Set ni mesti cerita pasal konjugat. Jadi darab dengan konjugat atas bawah. Apa konjugatnya? Set 3 tambah 3. Set 3 tambah 3. Situ tak dapat markah lagi. Markah dapat bila kita kembang. Yang bawah ni tadi kita dah belajar. Kita kena kembang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi yang bawah ni tadi kita pun dah cerita. Dia akan bentuk A tambah B darab A tolak B. Jadi set 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Ingat balik tadi. Kena tulis lah. A tambah B. A tolak B. Pengembangan cepatnya apa dia? Ambil yang A tolak B ni. A tolak B kuasa 2 kuasa 2. Jadi sama macam tu kan. Okey, tapi yang atas kena kembangkan. Tunjukkan macam tu. So kita akan dapat 3 set 3 tambah 9. Masih lagi belum ringkas. 3 set 3 tambah 9. Bawah akan jadi 3 tolak 9. Negatif 6. Okey. So sekarang ni kita kena faktorkan berapa? Faktorkan 3 yang atas. Jadi set 3 tambah. Maksudnya yang atas tak payah kembangkan lah kan?
Kan, betul kan? Yang atas tu tak payah kembangkan sebenarnya. Tak apalah, kita kembangkan je lah tadi. Okey, kenapa saya buat macam tu? Yang bawah akan jadi negatif 6 adalah 3 darab 2. Jadi kita boleh istilahnya potong lah. Ni potong dengan ni. Jadi tinggallah kat situ. Okey, ini cara tulisnya. Negatif sebaris dengan tanda bahagi. Set 3 tambah 3 bahagi 2 macam tu. Okey. Atau negatif ni darab masuk. So, bahagi 2. Negatif set 3 tolak 2. Jadi, cara penulisan tu kena perhati betul-betul. Markah kat mana? Kembangkan K1. Jawapan akhir N1. Ya? Atau mana-manalah. Yang ini ataupun yang ini. Okey, seterusnya. Tunjukkan bahawa, okey, bila tunjukkan persamaan macam ni, kita ada sebelah kiri, kita ada sebelah kanan. Janganlah ambil kiri kanan sekaligus. Ambillah satu belah sahaja. Jadi mana yang senang? Mana yang senang ni? Okey, yang senang saya rasa adalah ambil yang sebelah kiri. Ambil kiri Jadi ambil kiri. Tulis balik. Log A kuasa 2 HK. Itu soalannya. Jadi apa kena buat? Ingat balik tadi. Markah akan dapat bila guna hukum tukar asas. Jadi asas sebelah kanan adalah asas A. Jadi tukar jadi asas A. Jadi log A atas, log A bawah, HK dekat atas, tulis HK kat atas, A kuasa 2 kat bawah, tulis kat bawah. Jadi kat sini dapat K1 sebab tukar asas. Kemudian buat apa? Okey, yang bawah ni kuasa turun depan. Jadi akan hilanglah. Akan jadilah macam ni. 2 log A. Log A akan jadi 1. Okey, biarkan dulu. Okey, yang atas ni. Log A HK. Okey. Jadi log A ni akan jadi 1, hilang. Akan jadi per 2. Per 2 boleh tulis 1 per 2. Macam tu. Okey, yang atas ni pula gunakan hukum log. Bila darab akan jadi tambah. Log A, pecahkan dia. Log AH, darab akan jadi tambah log AK. Jadi lepas tu darab masuk. Bila darab masuk ke sini, akan jadilah setengah log AH tambah setengah log AK. Jadi dapatlah sebelah kanan. Itulah maksudnya pembuktian. Jadi markah yang pertama K1 dah dapat. Markah yang kedua adalah jawapan akhir lah, iaitu N1. Okey. Seterusnya soalan. Okey, dia kata seterusnya. Okey, dalam AppMath kena ingat, bila kata seterusnya, jangan buat pengiraan baru tetapi gunakan maklumat pada soalan sebelum dia. Kalau kita buat balik pengiraan yang baru, tidak dapat markah. Sebab perkataan seterusnya ni. Itu tips dalam AppMath. Ungkapkan dalam sebutan A dan Q. Okey, sekarang ni saya tulis. Okey, saya tulis balik soalan. Okey, kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Okey. Asas sama. So, log A. Sini H, sini K. Sini 5, sini Q. Maksudnya 5 darab Q. Okey. Dan mana hilang per 2 ni? Mana hilang per 2 ni? Dia akan jadi A kuasa 2. Sebab kita tengok kat sini. Sebab kita kata tadi,
Soalan kedua ada kaitan dengan soalan pertama. Sama dengan 1. Inilah kena tulis macam ni. Ini dapat K1. Okey. Kemudian terus saja kita ambil tadi, kita kata apa? Tembak. Siapa asas? A kuasa 2 tembak kepada 1. Jadi dapatlah situ 5Q sama dengan A kuasa 2 kuasa 1. Kan? A kuasa 2 kuasa 1. Jadi A kuasa 2 5Q. Dia kata ungkapkan A dalam sebutan Q, maka A sama dengan punca 5Q. Patutnya ada tambah tolak lah sebab kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa 2. Tetapi sepatutnya kena tulis tetapi A adalah punca 5Q. Kenapa punca 5Q? Kenapa tolak tidak diambil kira? Kerana kan tadi kita belajar asas tak boleh negatif. Kalau saya tulis macam ni, log asas A ni tukar jadi negatif sert 5Q, tak boleh. Sebab tu kita ambil positif saja. Tapi asalnya kalau kuasa 2 pindah sebelah akan jadi punca kuasa 2 tambah tolak. Okey, jadi dekat sini markahnya tukar jadi indeks K1, jawapan akhir N1.